Sejak beberapa hari kebelakangan ini, ramai peminat mula tertanya-tanya satu perkara. Ke mana Bella Astila? Kalau anda perasan, media sosial Bella nampak agak sunyi berbanding kebiasaan. Tidak banyak perkongsian baharu yang mencuri perhatian seperti sebelum ini. Disebabkan itu, pelbagai persoalan mula timbul dalam kalangan peminat dan juga netizen. Ada yang mula risau, ada yang tertanya-tanya sama ada Bella sedang menghadapi sesuatu. Dan ada juga yang mengaitkan keadaan ini dengan satu peristiwa penting yang bakal berlaku dalam masa terdekat. Jadi, apa sebenarnya yang sedang berlaku? Adakah Bella benar-benar menyepi? Atau netizen sekadar terlalu peka dengan setiap pergerakan selebriti kesayangan mereka? Jom kita sembang tentang perkara ini. Kalau kita lihat semula, Bella Astila bukanlah seorang selebriti yang asing dengan perhatian ramai. Apa sahaja yang dilakukan pasti menjadi bahan perbincangan. Bila beliau memuat naik gambar, orang bercakap. Bila beliau muncul dalam program televisyen, orang bercakap. Dan apabila beliau kurang aktif beberapa hari, orang tetap bercakap. Itulah realiti seorang selebriti terkenal. Hasil semakan pada beberapa platform media sosial dan laporan hiburan yang masih boleh diakses secara umum, tiada sebarang petunjuk jelas menunjukkan Bella sedang berdepan masalah besar. Tiada laporan mengatakan beliau sakit. Tiada laporan mengatakan beliau menutup akaun media sosial. Tiada juga berita yang mengesahkan beliau sedang berdepan sebarang krisis. Malah, beberapa aktiviti kerja dan kemunculan awam beliau sebelum ini menunjukkan semuanya masih berjalan seperti biasa. Namun apa yang membuatkan ramai mula mengaitkan pelbagai perkara ialah faktor masa. Ini kerana ketika Bella dilihat agak perlahan di media sosial, tunangnya iaitu Syed Saddiq pula sedang menunggu satu keputusan yang cukup penting. Seperti yang ramai sedia maklum, keputusan kes melibatkan Syed Saddiq dijadualkan diumumkan dalam masa beberapa hari lagi. Sudah tentu situasi seperti ini memberi tekanan kepada sesiapa sahaja yang terlibat. Lebih-lebih lagi kepada orang yang paling rapat dengannya. Disebabkan itu, ramai netizen mula membuat andaian. Ada yang berpendapat Bella mungkin memilih untuk mengurangkan aktiviti media sosial buat sementara waktu. Bukan kerana ada masalah, tetapi mungkin kerana mahu memberi tumpuan kepada perkara yang lebih penting ketika ini. Kalau difikirkan secara logik, perkara seperti itu memang tidak mustahil. Bayangkan jika setiap hantaran yang dimuat naik akan dianalisis dan diperkatakan oleh ribuan netizen. Kadang-kadang lebih mudah untuk berdiam diri daripada menjawab pelbagai spekulasi. Malah ada peminat yang percaya Bella mungkin sedang memberi sokongan penuh kepada Syed Saddiq menjelang keputusan tersebut. Sekali lagi, ini hanyalah pandangan netizen. Tiada kenyataan rasmi yang mengesahkan perkara itu. Tetapi teori inilah yang paling banyak diperkatakan sekarang. Dalam masa yang sama, ada juga peminat yang mempunyai pandangan berbeza. Mereka merasakan Bella sebenarnya tidak menghilang pun. Cuma kebetulan tidak ada hantaran yang benar-benar tular dalam beberapa hari kebelakangan ini. Kadang-kadang seorang selebriti memuat naik sesuatu, tetapi tidak semua orang melihatnya. Apabila tiada berita besar muncul, timbullah tanggapan bahawa individu tersebut sedang menyepi. Sedangkan hakikatnya, kehidupan mereka berjalan seperti biasa. Ada juga yang beranggapan Bella mungkin sedang menikmati sedikit masa privasi. Kalau kita imbas kembali perjalanan hidup beliau sejak beberapa tahun lalu, banyak perkara yang terpaksa dilalui di hadapan mata masyarakat. Setiap episod kehidupan peribadi menjadi perhatian umum. Setiap keputusan dibincangkan. Setiap hubungan diperhatikan. Jadi tidak salah jika sesekali beliau memilih untuk berehat daripada dunia media sosial dan memberi ruang kepada diri sendiri. Lebih menarik, ada juga peminat yang mula membuat spekulasi bahawa Bella mungkin sedang menyimpan sesuatu pengumuman besar. Dalam dunia hiburan, perkara seperti ini bukan sesuatu yang pelik. Ramai selebriti akan memperlahankan aktiviti media sosial sebelum mengumumkan projek baharu, produk baharu atau perkembangan penting dalam kehidupan mereka. Namun setakat ini, tiada sebarang bukti yang menunjukkan perkara tersebut benar-benar sedang berlaku. Jadi kita tidak boleh membuat kesimpulan terlalu awal. Apa yang pasti, nama Bella Astila masih terus menjadi perhatian ramai. Walaupun hanya beberapa hari kurang aktif, perkara itu sudah cukup untuk mencetuskan pelbagai teori dan perbincangan.
Itu menunjukkan betapa besarnya pengaruh dan sokongan yang beliau miliki. Persoalannya sekarang, adakah Bella benar-benar sengaja menyepi? Adakah beliau sedang memberi tumpuan kepada tunangnya menjelang keputusan penting mahkamah? Atau sebenarnya tiada apa-apa yang berlaku dan netizen sahaja yang terlalu banyak berfikir? Buat masa ini, hanya Bella sendiri yang mengetahui jawapannya. Sehingga ada kenyataan rasmi dikeluarkan, semua yang sedang diperkatakan hanyalah andaian dan spekulasi. Jadi sebagai peminat, mungkin perkara terbaik yang boleh dilakukan adalah menghormati privasi beliau dan menunggu perkembangan seterusnya. Siapa tahu, mungkin selepas keputusan kes tersebut diumumkan nanti, Bella akan kembali aktif seperti biasa dan segala persoalan yang bermain di fikiran netizen akan terjawab dengan sendirinya. Apa pula pendapat anda? Adakah anda rasa kesenyapan Bella ada kaitan dengan keputusan kes Sheikh Saddiq yang bakal diumumkan? Atau anda percaya beliau sekadar berehat daripada media sosial buat sementara waktu? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen. Kalau anda suka video seperti ini, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas perkembangan terkini dunia hiburan tanah air. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya.